Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke segmen berita khas kami. Bersama saya Nurnisha Nabila binti Yusof. Tajuk utama hari ini, buli cyber. Media sosial kini menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Namun penyalahgunaannya boleh membawa kesan yang amat serius. Hari ini kita akan membincangkan satu kes buli cyber yang telah menggempakan negara, melibatkan kematian seorang pepengaruh TikTok, Rajaswari Appu atau lebih dikenali sebagai Aisyah. Bangsa dipercayai telah membunuh diri pada 5 Julai 2024 selepas menerima pelbagai komen berunsur hinaan, fitnah dan lucah di media sosial. Kes ini sekali lagi membuka mata masyarakat terhadap bahaya buli cyber dan kesannya terhadap kesihatan mental individu. Menurut laporan, 2 individu telah didakwa di mahkamah berkaitan tindakan mereka di platform TikTok. Tertuduh pertama, seorang wanita berusia 35 tahun mengaku bersalah kerana mengeluarkan kata-kata kesat dan fitnah dengan niat membangkitkan kemarahan dan dikenakan denda sebanyak RM100. Manakala tertuduh kedua, seorang pemandu lori berusia 44 tahun mengaku bersalah atas ketuduhan membuat hantaran lucah dan hinaan serius termasuk terhadap ahli keluarga masa dan berdepan hukuman lebih berat di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Kanun Kesihatan. Kes ini menjadi perhatian umum kerana ia bukan sahaja melibatkan kehilangan nyawa tetapi turut mencetuskan perdebatan tentang keberkesanan undang-undang sedia ada dalam menangani buli cyber di Malaysia. Untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam, kita akan bersama wartawan kami yang akan mengupas definisi, faktor serta kesan buli cyber kepada individu dan masyarakat. Terima kasih Nisha. Buli cyber merujuk kepada perbuatan mengganggu, mengecam, menghina atau mengancam seseorang melalui medium digital seperti media sosial, aplikasi mesej atau forum dalam talian. Ia merangkumi komen berunsur fitnah, kata-kata kesat, ugutan, penghantaran kandungan lucah. Antara faktor utama berlakunya buli cyber ialah nama samaran dalam talian, di mana pelaku berasa bebas bertindak tanpa rasa bertanggungjawab. Selain itu, kurangnya kesedaran digital, pengaruh budaya populariti di media sosial. Kesan ini turut dirasai oleh keluarga dan masyarakat yang mengalami trauma serta kehilangan kepercayaan terhadap keselamatan wang digital. Bagi menangani isu ini, individu digalakkan melaporkan kes buli cyber kepada pihak berkuasa dan platform media sosial serta mendapatkan sokongan profesional jika perlu. Keluarga dan komuniti pula perlu memainkan peranan dengan memberi sokongan emosi dan mendidik tentang etika digital sejak awal. Pihak berkuasa juga disaran mengemas kini undang-undang agar hukuman yang dikenakan lebih setimpal. Sebagai pengguna media sosial, kita harus berfikir sebelum berkata-kata kerana kata-kata kita mampu memberi kesan besar terhadap kehidupan orang lain. Sekian daripada saya, kita kembali ke Seri Pentas. Terima kasih Intan atas laporan itu. Kes ini menjadi peringatan bahawa kata-kata di media sosial bukan sekadar tulisan tetapi boleh memberi kesan besar kepada kehidupan seseorang. Sebagai pengguna media sosial, marilah kita lebih bertanggungjawab dan beretika dalam setiap perkongsian. Hormatilah sesama manusia di alam maya maupun dunia nyata. Fikir sebelum menulis kerana setiap kata membawa makna. Sekian, terima kasih.